Kita bermalas-malasan dalam membaca dan kita judge orang yang membaca tu sebagai alah puan ni berguru dengan buku. Abdullah bin Hasan ni marah lah, aku berguru dengan Imam Abu Hanifah. Itulah terkedu dia. Dia kata Imam Syafi'i walaupun tak berguru dengan Imam Abu Hanifah, hafal dan tahu bagaimana menggunakan fasih dia. Dia pergi cakap betul, muka surat yang sama. Itu jadi dulu orang Melayu ni kalau dia nak ilmu apa? Kebai, jalan orang tak nampak, road tax tak payah bayar, tak ada lesen polis tak tahan. Ilmu yang dia cari itu ilmu-ilmu yang tak pernah sabar. Tak apa. Istilah yang orang cakap berguru dengan buku ni, berguru dengan syaitan dan sebagainya kan. Istilah dulu. Saya ingat zaman dulu pun maksudnya tak ada kena ada guru, tak boleh dengan buku saja. Sampai sekarang perbualan cakap-cakap macam tu masih ada. Ni geng berguru dengan buku. Bukan reti pun tak reti berguru. Saya berani sebut malam ni dan saya sebut nama sebab ini saya dapat daripada telinga saya sendiri. Allahyarham Tok Guru Pak Sumit. Pak Sumit. Bukit Naga. Bukit Naga. Bukit Tembaga. Bukit Tembaga Kuala Pai. Bukit Tembaga masuk sekolah PAH kan. Ini telinga saya sendiri, mulut Pak Su sendiri. Sebab saya berani sebut malam ni pasal memang riwayat tu dia sampai. cakap kat saya. Kan. Yang mana dia kata ramai orang digunakan alasan itu. Jadi dia kata nak habis satu-satu kitab makan tahun dia kata. Bila nak habis? Duk tunggu guru-guru nak main seminggu sekali, sebulan sekali, bila nak habis dia kata. Dan dia kata sepatutnya ni disebut dalam konteks ilmu agama. Mengaji agama dia kata mengaji ilmu alat. Ilmu alat ni Ustaz Faiz lagi pandai lah. Dia kata nahu, sorah, isya, imlak, badik, ma'yan, badik, bayar semua tu dia kata dapat ilmu alat dia kata. Lepas tu bacalah apa-apa dia kata. Baca bagi banyak-banyak. Kalau hampa duk guna alasan tunggu Tok Guru mai. Tok Guru ni Pak Sumit sebut pasal tak nak habis satu muka surat berapa lama. Lepas tu hampa duk tunggu sebulan pula kan. Dengan alasan tak payah baca sendiri. Kalau baca sendiri nanti jadi sesat, jadi salah. Jadi dia kata lepas tu duk guna alasan orang yang baca buku jadi salah. Jadi berguru dengan syaitan. Sedangkan kita dia kata kuasai ilmu alat, lepas tu bacalah dia kata. Kalau tak faham rujuk. Jadi saya pegang pada benda tu walaupun kalau kita baca buku bahasa Melayu ni tak perlu ilmu alat lah. Tapi saya faham benda tu. Maksudnya tak perlu sampai tahap kita bermalas-malasan dalam membaca dan kita judge orang yang membaca tu sebagai alah puan ni berguru dengan buku. Ini geng baca buku, geng yang tak berguru. Sebenarnya berguru dengan syaitan tu yang mereka takut tu sebab apa? Dia takut apa yang terjadi sebenarnya? Kena istilah cover malas tu. Tepatnya macam tu lah. Mungkin ada beberapa ilmu yang kita perlu rujuk juga. Macam tauhid, macam hadis, perlu rujuk pada syarah sebenarnya. Tapi dalam konteks yang lain, buku-buku lain, saya ingat tak perlu. Untuk kita menambah kefahaman kita, bacalah kan. Kalau kita pergi sikit sejarah kan, kalau kita tengok kan, istilah berguru dengan ustaz, berguru dengan syaitan, maksudnya buku itu dikaitkan dengan satu sistem pendidikan. Kena ada orangnya, maka barulah kita mengaji. Kena ada cikgunya, barulah kita mengaji. Kalau kita ambil sikit sejarah, mungkin buku awal yang ditulis dalam Rumi, kita fikir daripada Syekh Al-Hadi lah. Kan? Faridah Hanum. Satu novel pertama yang ditulis dalam Rumi kan. Jadi kita tahu kata itu buku pertama yang ditulis kan. Dan yang tulis itu juga adalah seorang yang ditulis juga adalah seorang syekh, seorang guru besar, seorang yang mengajar dan sebagainya. Jadi maksudnya di situ apa yang saya nak cerita adalah adakah sebenarnya pada waktu itulah barulah orang ada keberanian untuk membaca buku tanpa ada seorang guru? Adakah pada waktu itu barulah kita boleh baca buku sendiri? Adakah bila Pak Sako keluar buku tu pada waktu tu orang masih baru, masih tak biasa membaca buku tanpa guru? Masa tu baru nak start baca buku boleh seorang-seorang macam ni. Adakah kerana itu? Adakah kerana kita takut sangat dengan buku ni sampai kan kita kena ada guru untuk membaca buku? Sebab kalau kita tengok karya yang awal sebelum Syekh Al-Hadi, semua kitab kuning. Ya. Saya rasa sekarang tinggal minimum kot isu tentang takut pada buku. Ya, tapi yang betul. Dia jadi saya ingat orang yang kalau mengucapkan ayat tu pun orang tahulah ini satu lagi orang pemalas yang datang membawa tarbiyah yang salah. Sebab pada tahun 830 Masih iaitu 10 tahun selepas wafatnya Imam Syafi'i. Dan setelah Khalifah Harun Ar-Rasyid gagal mendapatkan Imam Syafi'i sebagai orang yang akan menjadi tokoh hebat dalam pembinaan ilmu agama Islam. So masa Imam Syafi'i sampai di kota Baghdad tahun 800 tahun 700 dia lahir 767, 771, 772. Imam Syafi'i sampai di kota Baghdad. Lengkaplah dia berguru dengan 12 guru di Mekah, sebahagian mengatakan 14 guru di Mekah. Kemudian dia sampai dan lengkaplah dia telah belajar kitab Mutawatah daripada Imam Malik.
Dan kemudian dia lengkap dah. Dia belajar semua kitab Imam Abu Hanifah daripada dua anak murid Imam Abu Hanifah, iaitu Qadi Yusuf dan Abdullah bin Hasan. Hinggalah Qadi Yusuf, Abdullah bin Hasan kata, ingat ya, Qadi Yusuf dan Abdullah bin Hasan dalam kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tulis dalam catatan kitab dia rela, Imam Syafi'i. Masa dia sampai, dia orang tahu kata dia ni dah boleh mengeluarkan fatwa di kota Mekah. Imam Syafi'i ni telah dilantik oleh Imam Malik untuk mengajar kitab. Imam Malik, ketika Imam Malik rasa ada budak yang boleh melengkapkan kitab aku dah tak payah ajak. Jadi ada 2 kuliah di Madinah pada zaman Imam Malik. Ini nak cerita pasal buku tadi. Oleh kerana Imam Syafi'i kata dia nak duduk di Kufah, dan Qadi Yusuf dan Abdullah bin Hasan tak berani nak ajak Imam Syafi'i, sebab kami berguru dengan Imam Hanifah ya, sebagai guru hidup kami. Kau dah berguru dengan begitu banyak ulama di Mekah sampai kena halau pada kota Mekah sebab tak ada guru dah nak mengajar kau di kota Mekah. Dan kau pergi kota dengan Imam Malik 9 bulannya kau kuasai 2,500 hadis yang Imam Malik anggap sebagai hadis-hadis terbaik. Apa berlaku? Jadi kata Abdullah bin Hasan dan juga Qadi Yusuf kepada Imam Syafi'i, kami tak akan ajak kau, tapi kami akan bagi semua kitab-kitab yang ditulis Imam Abu Hanifah untuk kau baca. Imam Syafi'i pun baca berulang-ulang baca. Hinggalah satu kali datang orang berjumpa dengan Abdullah bin Hasan ni, mintalah fatwa. Abdullah bin Hasan pun keluarkanlah fatwa. Didengar patut duduk dalam masjid kan. Jadi orang ni datang mengadu hal dia, kata Imam Syafi'i dalam rihlah Imam Syafi'i, aku dengar orang tu tanya soalan dan kemudian dijawab dan hukumnya salah. Hukum yang dikeluarkan Abdullah bin Hasan. Tapi Imam Syafi'i tak malukan Abdullah bin Hasan. Orang tu dah keluar pada masjid, baru Imam Syafi'i datang pada Abdullah bin Hasan. Dia kata pada Abdullah bin Hasan, fatwa yang kamu keluarkan bukanlah fatwa daripada Imam Abu Hanifah. Jadi Abdullah bin Hasan ni marah, aku berguru dengan Imam Abu Hanifah. Imam kamu lahir pada tahun Imam Abu Hanifah meninggal, atau Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah. Itu tahun yang wafatnya Imam Abu Hanifah. Dia lahir di Gaza. Imam Abu Hanifah wafat di Kufah. Tapi Imam Syafi'i bagi tahu, kalau kau tak percaya, pergi ke kitab ini, buka kitab ni, ada muka surat ini, ada ini, ada ini, ada ini. Atau hukum yang sama ada dalam satu lagi kitab Imam, muka surat ini apa. Maka Qadi Yusuf Abdullah bin Hasan pergi. Itulah terkedu dia. Dia kata Imam Syafi'i walaupun tak berguru dengan Imam Abu Hanifah, hafal dan tahu bagaimana menggunakan fasih dia. Dia pergi cakap betul muka surat yang sama. Jadi kata Imam Syafi'i, itulah pengalaman yang kemudian yang aku pelajari ketika aku berada di Kufah. Di dalam kes ni kita nak beritahu, tak adalah timbul kalau orang tu faham apa yang saya duk kata dulu ni, pasal tonton ada ilmu ni, pasal dia nak belajar ilmu kebai. Itu jadi dulu orang Melayu ni kalau dia nak ilmu apa? Kebai, jalan orang tak nampak, road tax tak payah bayar, tak ada lesen polis tak tahan. Ilmu yang dia cari tu ilmu-ilmu yang tak munasabah. Maka dia pergi menuntut. Tapi saya rasa ilmu-ilmu yang munasabah ni yang ada sekarang ni orang dah tak bertikai kan. Orang dah tak bertikai kan. Jadi bila Imam Syafi'i wafat pada tahun 820 dengan keadaan satu kesedihan yang besar pada Khalifah Harun bin Rashid. Bila Khalifah Harun bin Rashid jumpa Imam Syafi'i umur 15. Yalah. Dia dah habis guru di Mekah, tak nak ajak dia boleh bawa keluar fatwa di kota Mekah. Datang dia anggap 50 tahun, kata Imam Malik, aku mengajak puluh ribu orang, tak pernah aku jumpa anak murid yang secerdas kau. Satu malam 25 hadis kau boleh kupas, tak apa tertinggal sebarang bentuk matan dan juga cerita hadis. Dan sampai pula di kota Kufah, dia duduk tak sampai 6 bulan. Dia adalah orang paling berilmu. Kata Abdullah bin Hasan dengan Qadi Yusuf, panggil semua penduduk Kufah ni. Mulai sekarang bukan kami dua lagi lah anak murid yang paling hebat dan paling faham tentang ilmu Imam Abu Hanifah, melainkan Imam Syafi'i. Sebab dia baca kitab, dia hafal dan dia tahu semua muka surat. Jadi Abdullah bila Imam Syafi'i sampai di kota Baghdad tahun 872, usia dia 15 menjelang 16 tahun. Jadi dengar cerita ni, seronoklah Khalifah Harun bin Rashid nak jumpa Imam Syafi'i ni, sampai diarahkan tentera. Setiap orang datang ni kena tanya nama dia siapa, nama dia siapa. Imam Syafi'i sampai ditanya oleh seorang tentera, nama kau siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dia ni terus balik pergi bagi tahu dekat Sultan Khalifah Harun bin Rashid, Imam Syafi'i dah sampai, pasal dengar berita dia akan datang. Bukan tunggu esok, malam tu je pergi gagau surau mana, masjid mana dia tidur, bawa pergi jumpa raja. Cuma Imam Syafi'i tidak mau menjadi ilmuwan di bawah Khalifah Harun bin Rashid adalah kerana dua perkara. Khalifah Harun bin Rashid telah menjadikan emas sebagai perhiasan. Yang kedua, hidup dalam istana yang sangat besar. Jadi kata Imam Syafi'i, aku tidak akan bekerja dengan orang yang telah menjadikan emas sebagai perhiasan dan hidup dalam istana yang sangat besar. Tapi bila Imam Syafi'i keluar 830, Khalifah Harun bin Rashid ni tak kecil hati. Dia bawa Al-Kharazimi, dia bawa Ibn Hayyan, dia bawa Al-Jabbar, semua datang kumpul. Buatlah. Sebab tu orang kata yang pertama meneliti ilmu dalam dunia ni, yang paling hebat dan yang paling lengkap adalah Baitul Hikmah, House of Wisdom, yang kemudian dimusnahkan oleh orang Mongol dalam perang 1253. Dikatakan buku-buku dan kitab orang Islam ni dibuang ke dalam Sungai Furat sampailah biru air dia. So saya fikir kata tak ada lah isu dia, sebab bangsa yang hebat membaca
asas dan teras yang paling hebat adalah Islam, sebab kita ada bukti House of Wisdom. Dan kemudian sampai sekarang kita boleh kata bahawa perkitaban dan juga pengajian agama yang paling ulung dan paling lengkap pengajiannya adalah berada di Universiti Al-Azhar di Mesir. Tak ada salah satu agama di dunia mempunyai kelengkapan mengaji agama selengkap yang ada di Kairo, di Al-Azhar. Saya fikir kata naif lah kalau orang kata membaca itu satu kesesatan. Satu kesesatan.